Kisah ini berlaku di sebuah kolej matrikulasi di Kedah yang dikelilingi hutan. Nia, seorang pelajar, terpaksa tinggal sendirian di asrama Blok P2 masa cuti raya Aidiladha. Puncanya, kawan baik dia, Lily, janji nak balik sama-sama hari Jumaat. Tapi last minute, Lily balik hari Khamis sebab abang dia datang ambil. Petang Khamis tu, Nia dengar pengumuman suruh tulis nama kat student center untuk pelajar yang balik lewat. Tapi dia terlepas satu lagi pengumuman penting. Semua pelajar perempuan yang tinggal wajib berkumpul tidur di Blok P3. Blok P2, Blok Nia, akan dikosongkan sepenuhnya dan gelap gelita. Nia tak tahu. Dengan confidentnya, dia balik ke bilik dia di Blok P2 tingkat 3. Dia buka semua lampu koridor, lampu tangga dan lampu tandas bagi terang. Dia siap angkut air mineral masuk bilik sebab malas nak keluar tandas malam-malam. Tepat pukul 12.30 malam, gangguan bermula. Nia dengar bunyi pintu keselamatan, pintu rintangan api, di wing dia terbuka dan tertutup kuat. Bunyi tapak kaki selipar tandas, lalu depan bilik dia. Mula-mula Nia ingat ada student lain tak balik. Tapi bunyi tu berulang-ulang tanpa henti. Buka pintu bilik, tutup pintu bilik. Jalan, buka pintu keselamatan, bam! Laju dan makin kuat. Macam ada benda tengah main pusing-pusing kat koridor tu. Nia dah mula menangis. Peluk Al-Quran dalam selimut. Tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Pintu bilik Nia diketuk. Dari perlahan, jadi makin kuat sampai bergegar pintu tu. Tombol pintu dipulas-pulas kasar dari luar. Nia telefon mak dia. Mak dia suruh baca Yasin dan tidur. Akhirnya, Nia tertidur dalam ketakutan dan kepenatan menangis. Esok paginya pukul 10, Nia terjaga. Dia terus lari masuk tandas, mandi kerbau dengan pintu terbuka sebab takut. Masa mandi, dia rasa macam ada ramai benda tengah perhati dia dari sekeliling tandas tu. Selesai mandi, dia kemas barang, tutup semua lampu yang dia buka semalam dan terus terjun tangga lari ke pondok pengawal. Sampai kat pondok guard, Pakcik Guard terkejut tengok nama Nia. "Dik, kamu tidur mana semalam? Blok P2 tu kosong." Bila dah selamat sampai kampung, Nia telefon roommate dia, Ija. Barulah Ija buka cerita sebenar. Rupa-rupanya, Blok P2 tu memang keras. Sebelum ni, Ija pernah nampak lembaga putih terbang dalam tandas dorang. Ada kes pelajar histeria sebab nampak benda baju putih muka buruk main goncang katil. Ija rahsiakan sebab tak nak Nia takut.